Peminat K-drama mesti sukalah menu ni. Depa buat comeback menu ni dan upgrade lagi sedap. Dekat Mokja Cafe Penang ni, depa comeback dengan menu jajangmyeon. Special dari 3 sampai 30 November je tau. First kami try dia punya beef jajangmyeon. Dia macam masak kicap tapi version Korea. Kuah dia tu kalau hampa tengok pekat, gelap, manis, masin, semua cukup weh. Kalau hampa tak mau beef, yang chicken pun ada. Jajangmyeon ni memang dia guna paste kacang hitam tau. So dia memang ada aroma yang tersendiri. Yang menariknya seafood pun ada tau. Dia letak kepah, udang, sotong, semua lengkap lah. Yang mana peminat seafood bolehlah try yang ni. Yang ni pula dia macam ada spicy chicken Korea. Siapa yang suka ada rasa gabungan pedas-pedas tu, sesuai lah ambil yang ni. Serius, ayam dia sedap. Jajang bak pun ada tau. Yang ni nasi lah. Hampa boleh pilih juga nak chicken ataupun beef. Special juga daripada ice shaken butterscotch latte. Dia ada hint of espresso sikit. Yang ni coklat dia sangat sedap. Dia ada rasa lemak-lemak manis masin. Yang ni pula dia ada rasa soya butterscotch. Memang lain daripada yang lain. Untuk yang soda ni pula, bagi kami rasa macam Yakult pun ada. So hampa yang mana peminat jajangmyeon tu, kena pilihkan. Menu ni ada sebulan je tau. So tunggu apa lagi? Hampa jangan lupa singgah.